Ya, betulkan sikit konsep tadarus kita. Kan? Bayangkan 2 minit tu, pahala kekal 5,000 dan dosa 5,000 terpadam. Allah, ruginya. Memang kita menangis lah. Siapa pergi akhirat tak ada pahala Al-Quran, memang dia nangis. Apalah teruk sangat baca Al-Quran. Apatah lagi Rasulullah pujuk kan. Walladhi yatata'ata. Dan orang yang gagap, susah, tersasul-sasul. Yang kawan dia jeling je kalau tadarus. Ya kak ni, apa masuk kumpulan aku? Haji tu pun siap pindah lagi tu, ada yang lari. Kenapa pindah? Boring aku mulan tu. Tak kerti baca Quran. Janganlah macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Pahala kita ni, siapa lari rugi. Nabi saya habiskan tadi tu. Walladhi yatata'ata. Orang yang susah, yang tergagap-gagap, yang tersasut. Wa huwa alaihi syak. Nabi macam faham dan dia dalam kepayahan. Baca Al-Quran tu. Falahu ajran. Untuk dia double pahala bang. Artinya satu page, ya, orang lain dapat 5,000 pahala, 5,000 dosa terampun. Dia dapat 10,000. Macam mana lagi kita nak layan Tuhan yang sangat baik ni? Tak baik langsung kita. Sebab tu Allah marah kita. Kan? Dulu muhadarah kita ahli neraka macam mana? Ya, Allah kata dah jangan cakap dengan aku kan. Sebab apa? Kat dunia peruntukan macam ni hebat, kita tak layan. Baca Quran duduklah. Sebab tu program dalam Ramadan namanya bukan tilawatul Quran. Tadarus Al-Quran. Tahu? Tadarus asal perkataannya apa? Darasa. Darasa artinya belajar. Ad-darusul awal, pelajaran pertama. Maka semua orang kena duduk bersama. Yang tak erti baca pun duduk. Dan dia dengar pun, dia tengok, dia dapat pahala yang sama. Itu kayanya Allah. Bukan macam kita orang kaya. Kau tak baca doa untuk aku, kau tak dapat. No, duduk je. Dengar je. Dapat pahala yang sama. Ya? Tak baca? Baca, saya kena marah je Ustaz. Duduk. Kan kita masuk kumpulan, Haji masuk kumpulan dia ke? Haji boleh wajukan. Siapa yang itu, report je kat Jawi. Quran, siapa yang tak boleh baca, tak payah baca, tapi duduk. Jangan duduk jauh, jangan duduk luar. Itulah tadarus namanya. Dan kalau nak try baca, jangan baca satu muka. Memang Haji tu marah nanti. Dia jeling je. Tak kau pindah, aku pindah kumpulan ni kan. Jadi bila nak khatam, baca Quran bukan syarat khatam lah. Sebab tu pernah tak? Kita ingat tak? Kat kampung dulu, kita dah khatam Al-Quran. Sampai sekarang kita tak baca Quran dah. Sebab dah pernah khatam. Itu. Nah. Dia cerita bukan khatam, satu huruf satu pahala bang. Cerita pahala, bukan cerita khatam dah. Saya pernah khatam darjah 6 dulu. Saya khatam Alhamdulillah, sebelum sunat saya dah khatam. Apa bangga gitu? Sampai sekarang tak baca Quran kau tak tahu. Salah tu fahaman tu. Ya, dia kena faham. Dan kalau pun baca teruk, jangan baca satu muka, baca satu ayat je. Bagilah saya baca. Ya, sa